Sebelah sana ada. Seorang wanita meluahkan rasa kecewa selepas mendakwa tayar keretanya menjadi sasaran perbuatan tidak bertanggungjawab ketika kenderaan itu diparkir di Kuantan Parada pada 16 Ogos 2026. Menurut perkongsian wanita berkenaan, mereka pada awalnya mahu bergerak pulang sebelum terdengar bunyi pelik datang dari bahagian tayar. Pemeriksaan kemudian mendapati tayar berkenaan dipenuhi beberapa objek dipercayai paku atau skru. Bagaimanapun, wanita tersebut mengakui tidak dapat memastikan bagaimana kejadian itu berlaku atau sama ada perbuatan berkenaan dilakukan ketika kenderaan sedang bergerak atau ketika diparkir. Katanya, ketika kejadian, tiada kenderaan lain yang berada terlalu hampir atau diparkir di bahagian belakang. Perkongsian itu turut meminta mana-mana individu yang berada di kawasan berkenaan dan mempunyai rakaman kamera papan pemuka sekitar waktu kejadian supaya berkongsi maklumat. Jalan ini berlaku. Sebelah sana ada. Jauh, panggil Amal. Aku kalau panjat muka Bapa tak logik siap. Mana lah? Ni. Tu apa? Lagi video tu. Ni. Banyak ni. Depan tak ada.